Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Cikgu Sakinah binti Saupi, Guru Besar SK Tamarasah Jaya. Hari ini saya ingin memperkenalkan satu inovasi yang dihasilkan oleh guru-guru SK Tamarasah Jaya, iaitu MP Box atau Multi-Purpose Box. Multi-Purpose Box ini bukan sekadar alat bahan bantu mengajar untuk guru, tetapi ia juga membantu menyokong SDG 4, pendidikan berkualiti. MP Box ini bukan sahaja membantu menyelesaikan masalah dalam PDPC guru dan murid secara kreatif. Ia juga satu inovasi yang boleh diketengahkan oleh warga pendidik dan murid-murid. Saya Norasma Lisa binti Jamaluddin. MP Box ini diinovasikan untuk membantu murid tahun 6 memahami kaedah pengeringan dalam pengawetan makanan, di mana murid dapat memahami bahawa pengurangan air dalam sesuatu bahan makanan akan menyebabkan mikroorganisma sukar untuk bertumbuh. Saya Cikgu Jayanti menambah kepada Puan Cikgu Azmalisa. Sebelum ini, eksperimen pengeringan sukar dijalankan secara terbuka. Kita sering berdepan dengan risiko pencemaran daripada lalat abu selain daripada faktor cuaca yang tidak menentu. Dengan adanya MP Box ini, murid-murid dapat menjalankan simulasi pengeringan dalam ruang yang terkawal, bersih dan selamat. Saya Cikgu Azura merupakan guru subjek sains. Apa yang menariknya, MP Box ini menekankan pendekatan pengajaran secara hands-on dan in theory. Murid tidak hanya melihat kepada gambar di dalam buku teks, tetapi mereka sendiri yang mengendalikan proses pengeringan sampel seperti ikan, cili, asam keping dan juga pisang. Dengan ini secara tidak langsung murid dapat membina kesimpulan berdasarkan bukti fizikal yang mereka perhatikan sendiri. Saya Cikgu Shanti. Dari perspektif nilai dan kemahiran bahasa hadapan, inovasi ini menyokong SDG 8 dan 9. Murid didedahkan kepada aplikasi sains dalam industri makanan yang memupuk pemikiran kritis tentang pertumbuhan ekonomi melalui inovasi teknologi. Ia mendidik mereka tentang menghargai sumber makanan dan mengarahkan pembaziran melalui pengawetan. Hai, saya Cikgu Nur Diana binti Muhammad Pasha Abidin. Sebagai pengayaan, kami turut mengintegrasikan konsep pemvacuuman dalam MP Box ini. Ini kerana kami mahu murid faham bahawa selain mengurangkan air, pengingkiran udara juga merupakan faktor kritikal dalam memanjangkan tempoh penyimpanan makanan. Gabungan teknologi tradisional dan moden ini menjadikan pembelajaran STEM lebih bermakna dan autentik. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zahra Ismail, guru prasekolah. Walaupun MP Box ini direka untuk silibus tahun 6, saya melihat potensinya yang besar untuk murid prasekolah juga. Ia membantu murid kecil ini memahami perubahan fizikal bahan melalui warna dan struktur bahan, seperti perubahan warna pada pokok bunga, pada daun bunga, pada bunga telang dan juga pada buah-buahan, pada asam keping. Saya Cikgu Sharifah Fadilah, guru prasekolah, bersetuju dengan Cikgu Zahra tadi. Pendedahan awal kepada makanan, keselamatan makanan adalah sangat penting. MP Box ini menunjukkan bahawa makanan yang bersih dan kualiti yang terjamin adalah bermula daripada penyimpanan yang betul. Oleh itu, MP Box ini menunjukkan bahawa alat yang sangat praktikal, kos yang efektif dan sesuai digunakan oleh semua peringkat ujian. Jadi sangat luar biasa input yang dikongsi oleh guru SK Tamarasah Jaya tentang MP Box yang dihasilkan. Ini bermakna MP Box ini bukan sekadar kotak, tetapi ia adalah satu inovasi pembelajaran yang baik untuk murid dan juga guru.
Saya percaya dengan penambahbaikan secara berterusan, banyak lagi inovasi pembelajaran dapat dihasilkan pada masa akan datang. MP Box bukan boleh jadi amalan baik, ia juga boleh dikongsi bersama dengan warga, pendidik dan juga guru-guru. Dia telah buat satu inovasi MP Box dipanggil. So, jadi saya lihat dari segi produk yang dihasilkan kat sini, dari segi apa yang dia dibuat, walaupun dia nampak simple, dia sangat berfungsi saya kira. Bukan hanya dari segi tanggungjawab kepada anak-anak, bagaimana dia membina, membersihkan, sehinggalah jadi dia packing begitu cantik sini. So, jadi saya rasa benda ni ada potensi untuk walaupun dia ringkas, tapi dia ada potensi untuk dikomersialkan dan juga dikembangkan. So, jadi saya ucapkan tahniah lah kepada sekolah SK Rasajaya ni. Okey, terbaik.